coil plug dia ni dah pecah. Nampak? Dia retak tu. Hai, apa khabar guys? Alright, hari ni kita ada sebiji kereta Pro 2 Clisser. Hari ni kita buat job time hujan. Baik. So, apa masalah Clisser ni? Clisser ni dia datang komplain kereta dia ada rasa semput-semput. Kita pun check tengok. Ini video yang kita tengah check. Okay, so ini kami tengah checking. Baik. So, bila dia nampak macam tu, kami pun dah confirmkan lah. Coil plug dia ni dah pecah. Nampak? Dia retak tu. So nampak coil plug tu dah pecah dah. Okey, sebab coil plug ni pecah, dia jadi macam tu. Baik. So solution masalah ni kita suggest untuk ganti skuter coil plug yang baru. Okey, baik. So dah siap pasang coil plug yang baru. Selesailah masalah. Baik, bagi korang yang ada masalah sama macam ni ataupun masalah yang lain, boleh datang cari kami di Fizi Motorsport Samui Tambun Ipoh. Okey, bye-bye.